Assalamualaikum. Hai, saya Nur Hazika Amni dari TV PSS SK Seri Wangi 2. Pada hari ini, kami berada di Karnival STEM dan Kerjaya, peringkat daerah Gumusang yang diadakan di SMK Palo. Karnival ini menghimpunkan murid-murid kreatif dan inovatif dari pelbagai sekolah. Pelbagai aktiviti menarik yang diadakan seperti STEM Talent Show, Bridge Building, Robot Battle Challenge dan Game Code Challenge. Kini bersama saya ialah Encik Azri. Silakan Encik, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah pesanan Encik kepada murid-murid yang menyertai karnival ini? Okey, pertama sekali tahniah kepada pelajar daerah Gumusang yang hadir ke Karnival STEM daerah 2026, dan pesanan saya kepada pelajar-pelajar dengan 4 game jadi yang dibuat di daerah Gumusang, Game Code, Bridge, Robot Battle dan juga STEM Talent Show. Jadi dengan ilmu, dengan pengalaman yang dapat hari ini, kalau boleh terapkan dalam kehidupan dan sebagai lebih self confident, keyakinan diri, dapat membina keyakinan diri dan juga pengalaman kepada adik-adik sekalian lah. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik atas kesudian meluangkan masa kepada bersama TV PSS SK Seri Wangi 2. Sekarang saya bersama seorang guru pengiring dari Saya Cikgu Fauzan daripada Sekolah Menengah Sains. pada pandangan cikgu, apakah kepentingan program STEM kepada murid, dan bolehkah cikgu ceritakan bagaimanakah murid-murid cikgu membuat persediaan sebelum pertandingan ini? Sebenarnya STEM ini merupakan satu penghubung kepada pelajar lah, di antara akademik dan juga kurikular. Jadi kepentingan program STEM ini sebenarnya dia boleh mencukil bakat pelajar lah, dari segala aspek yang diperlukan oleh negara. Dan bagi Sekolah Menengah Sains Gumusang, sebagai persediaan kami telah bersedia dengan lebih awal lah, dengan mengumpulkan kumpulan-kumpulan yang berminat dengan STEM ini. Dan di sekolah kami di Gumusang itu, di Sains Sekolah Menengah Sains Gumusang, pelajar sangat berminat, dan hampir semua kategori kita hantarlah, kita masuk. Sebenarnya ini untuk memberi pendidikan kepada pelajar yang menyertai pertandingan yang sebegini. Diharapkan akan potensi individu itu menyertai. Bersama saya sekarang ialah salah seorang peserta daripada Karnival STEM 2026. Boleh perkenalkan nama dan sekolah anda? Nama saya Hawa Zahra dari Sekolah Kebangsaan Seri Wangi 2. Nama saya Auni Umairah daripada Sekolah Kebangsaan Seri Wangi 2. Apakah pertandingan atau aktiviti yang anda sertai hari ini? Saya sertai STEM Talent Show. Boleh ceritakan sikit bagaimanakah anda mendapati idea untuk projek ini? Kami mendapat idea daripada kelas sains daripada Cikgu Nur Hayati. Terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik. Semoga anda berjaya dalam pertandingan ini. Sama. Sekarang bersama saya ialah seorang guru pengiring. Boleh cikgu perkenalkan diri dan sekolah cikgu? Saya Cikgu Rusli dari SK Seri Wangi 2. Pada pandangan cikgu, apakah kepentingan program STEM kepada murid, dan bolehkah cikgu ceritakan sedikit bagaimanakah murid-murid ini membuat persediaan sebelum pertandingan ini? Kepentingan program STEM ini adalah sangat penting kepada semua murid, kerana program ini dapat memberi pendedahan khususnya kepada bidang sains, matematik, teknologi. Dan dengan ini, semua murid-murid akan dapat meningkatkan kemahiran diri dan dapat pengetahuan yang sangat baik dalam bidang sains dan teknologi. Terima kasih cikgu atas perkongsian dan sokongan kepada murid-murid. Sama. Karnival STEM peringkat daerah Gumusang 2026
sememangnya memberi pengalaman yang sangat bermakna kepada para murid dalam meningkatkan kreativiti, inovasi dan kemahiran berfikir. Semoga Carnival STEM ini terus menjadi satu platform untuk melahirkan murid yang kreatif, inovatif dan berani mencuba sesuatu yang baharu. Diharapkan juga program seperti ini dapat memupuk minat murid terhadap dunia sains teknologi demi masa depannya lebih cemerlang. Terima kasih kerana telah bersama Suadu TV dan kita berjumpa lagi di lain episod. Bye-bye.